Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang ke Bulletin Gadget minggu ni. Aku tak tahu nak cakap mana. Serabut, pening tau minggu ni. Sebab apa tau? Seorang abang besar dekat timur bergaduh dengan abang besar dekat barat. Yang jadi mangsa adik-adik negara kecil macam kita. So korang kat luar sana tengoklah apa berita yang menarik pada minggu ini. Motosikal ada kaki dari Kawasaki. Korang pernah tengok tak motosikal yang ada kaki? Kawasaki baru je memperkenalkan satu kenderaan off-road konsep yang sangat unik. Nama dia Corleo. Dia bukan guna tayar macam biasa tau, tapi jalan guna 4 kaki robotik. Korang bayangkan gabungan teknologi robot macam dalam filem sci-fi dengan kestabilan sebuah motosikal Kawasaki. Corleo ni bukan main-main tau, sebab dia direka untuk rentas semua jenis permukaan. Nak panjat bukit boleh, jalan berbatu boleh, semua dia redah dalam jan. Lagi power, dia digerakkan dengan enjin hidrogen 150cc yang jana tenaga elektrik. Dan tenaga elektrik tu pula digunakan untuk menggerakkan keempat-empat kaki dia tu. Hidrogen tu pula disimpan dalam kanister dekat belakang. So dia macam Iron Man yang bawa power pack. Kawasaki juga ada kata Corleo ni boleh respon kepada semua jenis pergerakan penunggang. Jadi korang akan rasa macam tengah blend in sekali dengan mesin tu. Smooth gila weh. Tapi sayang sekali korang kena tahu bahawa teknologi ini dijangka ataupun diramalkan akan tersedia lagi 25 tahun ataupun tahun 2050. Lama sangat weh nak kena tunggu. Serigala pupus lebih 10,000 tahun kini hidup kembali. Korang bayangkan haiwan yang dah lama tak ada lebih 10,000 tahun kini dah wujud. Yes, ini bukan filem Jurassic Park tapi dunia sebenar. Sebuah syarikat genetik bernama Colossal Biosciences berjaya menghidupkan kembali direwolf, serigala purba yang pernah dominasi zaman ais dulu. Jadi persoalan sekarang, macam mana diorang buat? Diorang buat dengan ambil DNA dari fosil gigi 13,000 tahun dan tengkorak 72,000 tahun. Dan lepas tu buat 20 suntikan genetik ke atas serigala moden sekarang ni supaya DNA tu seakan-akan direwolf yang asal. Hasil dia, 3 anak serigala putih berjaya dilahirkan. Siap ada nama lagi. Romulus, Remus dan Khaleesi. Power kan? Winter is coming. Anak serigala ni semua tengah membesar dalam kawasan perlindungan rahsia seluas 2,000 ekar dan dijangka akan menjadi lebih besar lagi daripada serigala biasa. Syarikat ini juga ada plan untuk hidupkan lebih banyak haiwan purba macam mammoth berbulu, burung dodo dan banyak lagi. Tapi yang menjadi persoalan aku berkenaan dengan berita ni adalah, patutkah kita bawa haiwan-haiwan yang dah pupus dulu ataupun kita ni macam buat kerja Tuhan pula? iPhone buatan Amerika, realiti atau fantasi? Apple baru-baru ni dilaporkan terbang 5 pesawat penuh dengan iPhone dari India dan juga China ke Amerika Syarikat. Diorang buat semua ni semata-mata nak elak cukai import 10% yang dikenakan Trump bermula 5 April. Kiranya ini adalah penghantaran kecemasan sebelum tarif naik mendadak. Lepas 9 April, korang bayangkan produk dari China dikenakan cukai setinggi 54%. Harga iPhone boleh cecah $2,300 daripada $1,599 sekarang ni. Gila tak gila? Tapi yang lagi menarik, Trump yakin sangat Apple boleh pindah pembuatan iPhone ke US. Katanya kita ada tenaga kerja, Apple pun dah labur 500 bilion dekat sini. Tapi betul ke semudah tu? Sebenarnya Tim Cook sendiri pun dah cakap dari dulu, pembuatan iPhone dekat US tu bukan pasal kos, tapi sebab China ada kemahiran teknikal yang tinggi. Lepas tu rantaian bekalan Apple ni kalau korang nak tahu sangat-sangat kompleks. Sebab dia melibatkan lebih 50 negara untuk komponen dan 79 negara untuk bahan nadir bumi ataupun rare earth element. Lepas tu korang fikir nak pindah semua tu? Bukan seminggu 2 boleh selesai. TSMC diugut Trump bakal didenda $1 bilion. TSMC sekarang ni tengah ditekan dari 2 arah. Donald Trump ugut nak kenakan cukai sampai 100% kalau syarikat semikonduktor terbesar dunia tu tak bina kilang di Amerika Syarikat seperti yang dijanjikan. Katanya dia tak bagi TSMC 1 sen pun. Kalau tak ikut cakap, cukai tinggi menunggu anda. Dan dalam masa yang sama, TSMC juga mungkin kena denda lebih 1 bilion oleh Jabatan Perdagangan Amerika Syarikat sebab chip yang dihasilkan untuk syarikat China, SoftGo, dipercayai berakhir di tangan Huawei, syarikat yang dah lama berada dalam senarai hitam Amerika Syarikat. Padahal TSMC guna teknologi daripada Amerika Syarikat. Jadi walaupun kilangnya berada dekat Taiwan, masih lagi tertakluk pada undang-undang ekspor Amerika. Kiranya silap sikit pun boleh kena saman besar-besaran. Walaupun sebelum ni TSMC dah umum nak labur 100 bilion dan bina 5 kilang dekat Amerika Syarikat, tekanan tetap datang dari semua arah. Perang tarif Amerika Syarikat dan China
cukai dah sampai 125%. Seperti yang kita tahu, perang tarif antara Amerika Syarikat dan China makin panas. Dan sekarang ni Trump dah naikkan tarif tu ke tahap gila, 125% ke atas China. Semua ni bermula bila Trump kenakan tarif 34% ke atas barangan dari China. Lepas tu China dia balas balik dengan tarif yang sama dan tambah lagi sekatan ekspor unsur nadi bumi ataupun rare earth element. Tapi Trump tak tunggu lama, terus tambah lagi 50%, jadi total 104%. Dan sekarang ni terbaru 125% tarif ke atas China. Ini lepas tu korang fikir apa jadi? China ada tak duduk diam weh. Mereka terus balas balik dengan naikkan tarif dari 34% ke 84%. Tambah lagi mereka dah senarai hitamkan 6 syarikat Amerika termasuklah Shield AI dan Sierra Nevada. Bukan tu je, 30 organisasi Amerika kena sekatan sebab terlibat dalam industri pertahanan. Trump kata ini masa terbaik untuk syarikat pindah ke Amerika, tapi pakar ekonomi warning, langkah ni boleh tingkatkan inflasi dan gugat pasaran. Sebab iyalah, korang bayangkan pada minggu lepas pasaran dah hilang trilion dolar akibat tegangan antara kedua-dua abang besar global ni. Walau bagaimanapun, pada masa yang sama Presiden Amerika Syarikat itu secara mengejut menghentikan kenaikan tarif ke atas kebanyakan negara selama 90 hari selepas dia mengakui bahawa tindakan itu menjejaskan pasaran. Baiklah guys, kita dah sampai penghujung Bulletin Gadget pada minggu ini. Aku harap sedikit sebanyak dapat memberikan korang input insight akan apa yang berlaku di sekeliling kita untuk sepanjang minggu ini, dan aku harap sangat peperangan tarif antara Amerika dan juga China ni akan pulih lah, bangsa reda lah. Jangan panjang lagi terseksa. Okay guys, itu saja daripada aku. Seperti biasa, korang bebas untuk like, comment, share dan juga subscribe. Tiada sebarang pasangan daripada kami di Wiser. Namun pastikan aku Firdaus jumpa lagi korang dalam video Wiser. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Bye-bye.